Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ni saya mesti ambil Roy Jelly atau susu lebah. Ini adalah amalan saya. Setiap pagi mesti saya ambil satu secet Roy Jelly ataupun susu lebah. Senang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Masuk mulut. Semudah itu. Kemam dia sampai dia masuk dalam perut. Pelan itu. Kemudian lebihan-lebihan ini jangan buang. Ada guna dia. Ada khasiat dia. Iaitu Roy Jelly memberi kuat imunisasi, imun sistem badan kita. Kemudian di samping itu dia merencatkan kanser. Okey, yang lebih-lebih ini jangan buang. Ambil ini, sapu kat muka. Lagu tu. Tengok. Apa saya buat? Sapu. Sapu muka. Tak susah pun. Sapu. Bismillah. Bismillah. Lawan. Itu dia. Tengok. Sapu muka. Banyak. Itu dia. Kenapa? Dia ada kolagen. Tengok. Macam kolagen. Sebab dia ni membina sel-sel kulit. Kita tahu di kulit-kulit kita ada sel. Nampak? Anda tengok muka saya merah-merah. Nampak? Pink-pink. Ini dia. Kesan daripada Roy Jelly. Dalaman dan luar. Amalkan. Roy Jelly. Setiap pagi. Setiap hari. Amin.